Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Aku hari ini bersama dengan Honda CB 1000 SP yang baru dilancarkan sekitar bulan 5 itu, sewaktu pameran Malaysia Auto Show 2025. Dan untuk video pada kali ini, aku nak ajak korang pergi jalan-jalan. Kita jalan jauh sikit hari ini, ke selatan. Aku tak pasti ke mana sebenarnya. Biasalah aku kan, kat mana sebenarnya aku nak menghala. Dan sebenarnya sekarang ni agak lewat. Sekarang dah hampir pukul 2 petang, tapi otak seminit. Dan kita nak ke selatan lah. Cuma aku nak test motosikal ni sebenarnya. Alang-alang aku dah dapat motor ni. Tapi aku dapat motor ni pun hanya untuk beberapa hari je, very short. Cuma macam aku dapat over the weekend. Cuma hari Sabtu pun aku busy. Dan actually hari ni pun sebenarnya ni aku baru settle kerja dekat area Kirara Bukit Jalil ni. So that's why lepas dah settle kerja ni, baru aku nak teruskan aku punya perjalanan lah, sambil kita test power untuk motosikal ni. Aku dengar-dengar motor ni dia bestnya untuk cornering, tapi aku rasa tak sempat kot kita nak pergi masuk kawasan-kawasan yang macam tu. So mungkin kita akan ke selatan ikut highway. Tengoklah macam mana. Mungkin tak sampai selatan, kita masuk jalan dalam sikit ke macam mana ke apa semua. Aku pun tak berapa nak pasti macam mana aku punya plan hari ni. Aku sendiri pun tak pasti dengan plan aku hari ni. Tapi tak apalah, sebelum kita mulakan video ni lah, apa kata korang yang belum subscribe channel ni, tekanlah butang subscribe, tekan butang loceng. Korang juga boleh dropkan komen untuk sebuah motosikal 1000cc yang lengkap dengan jajan yang macam-macam, tapi harga dia di bawah 80,000 man. So bawah 100,000 lah, senang cerita. So yang Muslim, jom kita berselawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, jom geng. Sebelum kita mulakan, aku perkenalkan dululah korang dengan motosikal ni. Ini adalah Honda CB 650 pula. Salah, bukan 650 tapi 1000 cc SP. So motosikal ni actually dia banyak lah jajan-jajan dia datangkan dengan TMT meter. Lepas tu fully adjustable fork, fully adjustable fully adjustable monoshock daripada Ohlin. Dan lepas tu ada 5 mode, ada 5 riding mode. Dan datangkan dengan enjin berkapasiti 1000cc yang mampu menghasilkan sehingga 155 horsepower. Dan aku tak pasti dia punya Nm of torque, tetapi sekitar dalam 113 ataupun 130. Aku confuse antara dua number tu lah. Daripada segi sihat, motosikal ni dia punya total sihat dia sekitar dalam 160 pula 805 mm ke 809 mm lah. So dia 805 mm dan mempunyai berat sekitar dalam 213 kg. Tu kalau tak betul, nanti the final video nanti aku akan buat yang full review yang betul-betul punya lah. Yang tu aku akan check betul lah dia punya fakta tu betul ke tak. Dia sebenarnya kategori naked bike. Dia naked bike, tapi jajan-jajan yang dia bagi tu sebenarnya bagi aku sangat-sangatlah banyak. Dan aku pun nak kata dia nak dibandingkan dengan hyper naked tak boleh juga. Sebab kalau nak dibandingkan dengan Triumph Speed Trooper 1002, Ducati Street Fighter V4, yang tu dia punya ni tinggi sangat, CC dia pun tinggi. Even untuk Honda sendiri pun CBR 1000 RR kan, yang itu pun walaupun 1000cc, tapi dari segi dia punya power output dia semua sangat-sangat berbeza dengan motosikal ni lah. I would say motosikal ni dia punya kompetitor adalah KTM 990 Duke, Kawasaki Z10 ataupun MT10 SP. Aku rasa boleh sebagai dengan kompetitor untuk motosikal ni lah. Tapi MT10 tu lah yang hampir lah, sebab dia dari segi dia punya jajan, dia punya barang-barang apa yang diletakkan untuk motosikal ni. Sebab yang lain-lain tu
tu, aku nampak dia macam even KTM 990 Duke pun, unless dia orang keluarkan yang R punya, dia punya barang-barang yang diletakkan dekat sana pun tak sehebat motosikal ni lah. Untuk CB ni pun dia punya didatangkan dengan dual disc dan juga dilengkapi oleh dengan style 5 caliper. Barang-barang dia agak premium lah. So jom kita teruskan perjalanan. Ni very short trip je, half day. Aku harap hari ni tak hujan. Cari pasal juga aku travel petang-petang ni. Tapi itulah sebab pagi tadi nak settlekan kerja, tu yang aku lambat tu. Banyak kerja, half day jugalah aku punya kerja ni. So petang ni baru dapat ride. Orang ride pagi kan, sejuk. Awak ride petang-petang malam, agak-agak tak hujan lah. Tapi kalau hujan pun aku ni typical sikit. Aku dah bawa siap baju hujan semua. Kita boleh redah je insyaAllah. Tapi kalau agak-agak lebih baik je tak hujan lah. Kalau tak hujan tu best sikit, kita boleh berhenti banyak-banyak tempat. Okey, jom nanti kita sambung balik. Okey geng, daripada segi handling so far untuk jalan yang tak berapa nak jam tapi banyak kereta ni, sebenarnya memang best lah. Dia memang kena dengan dia punya kategori tu, naked bike. Daripada segi handling memang best. Walaupun dia agak berat dalam 200 kg, mudah lah untuk kita kendalikan dia ni. Untuk kita menceluk semua tu memang best. Dia punya berat tu pun agak steady, agak stabil. Aku lupa nak tengok dia ada damper ke tak bawah ni, aku pun tak perasan. Cornering dia best. Tayar standard dia okey lah. Aku tak silap, tayar standard dia memang tayar yang best lah. Aku akan menghala ke Lekas dulu, ke area Semenyih dulu. Lepas tu masuk Bandar Seremban dan aku akan menghala ke selatan. Cuma aku tak pasti ke mana. Aku ada dua in mind sekarang, sama ada ke, bukan dua, tiga, Batu Pahat, Muar ataupun Segamat. Aku tengah fikir-fikir ni lah. Kita akan masuk ke Lekas. Tak boleh nak main layan corner.
Okey geng. Okey, kita dah sampai kat Seremban. Aku macam nak cari tempat solat dulu ni. Silap tadi tak berhenti dekat rendah tu. Syok merembat. Okay, nanti tengok masuk dulu Seremban. Ini dah banyak kali korang tengok dalam video aku kan, so tak perlulah aku share dengan korang. Nanti nak cari tempat lah. Mungkin aku akan keluar terus ke highway kot. Tengok macam mana. Alang-alang aku tunjuk je lah untuk menciluk ni. Okey, aku nampak Syarif dah. Syarif cendul. Tak apalah, ini kita pas lah. Cafe 37. Banyak cafe tak buka kan. Kalau buka nice juga. Cakap kenaan dengan dia punya temperature kan, kuat. Aku agak surprise. Sekarang ni baru aku terasa lah dia punya heat dia. Berhenti lama kat traffic light tengah panas pun, tengah hari tengah panas pun okey. Tapi kalau jalan ni memang tak terasa sangat lah dia punya kepanasan. Aku tak sure disebabkan aku pakai jeans ke, dan aku pakai riding shoes yang agak tebal, so aku pun kurang kepastian di situ. Tapi memang panas dia tu terasa lah. Terasa just nice lah. Macam-macam itu je. Ada sikit-sikit je rasa warm, macam kita pegang air suam macam tu. Okay, kat sini memang terkenal lah dengan jalan dia yang sempit sebab jalan lama kan. Tapi apa dah hal kita boleh saja lalu di sini meredah jam. Tak sempat. So daripada sini kita akan masuk ke Jalan Port Dickson tu, tapi kita akan keluar ke Highway Plus lah. Tapi yang tak gemornya kat atas tu dah gelap ni. Wow, tengah buat jam. Nanti sambung balik. Okey geng, dah sampai dekat persimpangan. Nak masuk ke Highway Plus. Nanti kita akan terus ke selatan. Ni itulah, aku pun tak tahu macam mana keadaan trafik ni. Nak pergi ke, sebenarnya best juga kalau kita terus ke PD ni kan. PD kita lalu ke Rantau, terus ke Melaka pun best juga sebenarnya jalan dia. Ikut apa, Lubuk Cina tu kan. Tapi nantilah next time lah ikut jalan ni. Aku rasa hari ni tu lah, kita ke tu lah, nak ke Segamat ke Batu Pahat ni.
Okey, ayuh kita